Masa mula-mula makan tu terus fikir, ya Allah aku makan apa ni? Kenapa rasa macam ni sekali? Hak ni tak tahu nama gapo menu dia tapi ya Allah memang sedap gila. Sedap, memang sedap sangat-sangat. Dia ada pisang dekat dalam tu. Siapa pernah datang makan dekat Nias ni, dekat Ipoh Perak ni. Almia sebenarnya lama gila dah nak makan daripada zaman dekat Fukuk lagi. Tapi ni baru berkesempatan dapat makan dekat restoran dia. Dia lah comel gila restoran dia. Hak ni semua menu yang kita order Hak ni kita makan daging halimau merangi. Ya Allah sedap. Memang sedap. Juicy. Memang semua cukup lengkap. Lepas tu lutut ayam dia. Masya Allah. Sedap. Oh si awak. Memang tak tahu nak igano. Ini thumbs up dia. Lepas tu ni dia punya kerabu. Pucuk paku memang lain daripada lain. Tapi memang sedap gila. Dia punya pucuk paku dengan santan tu yang fresh tu memang sedap sangat. Memang sedap berlakon lah si awak. Lepas tu dia punya. Ini salmon. Salmon ni adalah. Saya ni tak makan salmon. Tapi boleh makan sini. Tom yum dia pula memang padu. Pekat, creamy. Dia punya seafood dekat dalam tu semua fresh tau. Lepas tu dia punya thumbs up dia. Ya Allah. Sekali makan tak boleh nak berhenti weh. Masam dia. Ya Allah cukup lengkap. Dia punya kesedapan tu memang rasa sapan ni tak mata sedap dok. Lepas tu sekali nasi khomak dia. Ni tak payah hoyak Memang sedap. Overall semua sekali makannya dia Almia bagi 9/10. 1% lagi tu sebab jauhnya dekat Ipoh Perak kalau nak makan. Tapi memang sedap ya Allah. Masya Allah. Lepas tu hok paling impress lagi dia tu punya sabun pasangan tu wangi. Weh dia pakai sabun gapo tak tahu. Terima kasih lah Puan Nias. Masakan memang sedap gila. Lepas tu restoran dia memang lawa sangat. Tahniah tau.